Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang bertemu lagi saya Zara. Kali ini Zara berjalan di Maybank di Manjung. Sama-sama tu nak beli buah dekat sini. Okey, kat sini ada harum manis. Okey. Lepas tu ada saya nampak di sini juga ada orang jual buah potong. Nampak tu. Yang sedap-sedap. Kita boleh tanya dengan orang yang menjual ni. Sebentar lagi. Okey, tunggu sebentar lagi kita akan tanya dengan penjual buah-buahan. Apa yang sedap, apa yang menarik, buka pukul berapa dan tutup pukul berapa. Okey, Zara dah berada dengan peniaga buah-buahan ni. Okey, kita tanya dia. Assalamualaikum. Nak tanya, buka pukul berapa ni? Pukul 4 Berada di Maybank. Maybank Kamda, Seri Manjung Perak. Seri Manjung Perak. Apa yang menarik ada kat sini? Ada mangga, telikai, lepas tu kita ada kuah rojak, sebuah asam biasa dan sebuah asam cili Thai. Hari-hari buka ke macam mana? Setiap hari buka juga. Dia pukul berapa hingga pukul berapa? Pukul 4 sampai 4.30 sampai pukul 7.30 malam. ya. Apa yang buah yang ada? Jual? Ada mangga dengan telikai. Oh, ada buah-buah lain tak ada? Hari ni ada jambu batu ke hari ni. Lepas tu dia punya penyisa pun ada kuah rojak. Pada anda semua yang suka makan kuah rojak, ada kuah rojak, ada asam dan yang pedas kan? Asam pedas. Asam pedas. Berbagai jenis. Harga dia berapa? RM1.4 je. Campur pun tak ada cas. Oh, Kalau campur campur semua. Oh, asam dia boleh campur. Campur semua tak ada cas. Tak ada extra cas. Oh, okey. Okeylah, kepada anda semua yang ingin makan petang buah-buahan, boleh dapatkannya di sini. Di depan Maybank Manjung. Seri Manjung. Dah lama berniaga? Alhamdulillah. Boleh lah ya. Okeylah. Memang ini lah, memang berniaga yang tu? Tak apa? Itu betul. Oh, yang ini. Dia ada juga jual buah-buah yang Harum manis Kemboja. remaja Kemboja ni 1 kg. Sekilo RM6, 2 kilo RM10. Oh, 2 kg. Baik, beli 2 kilo ya? Dia ada offer sikit untuk 2 kilo. Okey. Ini harum manis Kemboja. Harum manis isi oren hijau. Oh, dia harum manis Kemboja ni setiap ada musim kan ataupun setiap bulan ada? Setiap harian kecuali nanti dia dah habis musim lebih tu. Oh, musim ni selalunya datang buat tu bila? Sampai dia start stop bulan 7 bulan 8. Bulan 9 dia balik. Oh, okey. Okeylah, Zaza nak beli dan memang selalu ada rasa dan sedap. Memang itu adalah promosi kepada anda semua yang nak cuba rasa buah-buahan. Kalau buah-buah lain tak ada jual yang hanya harum manis Kemboja saja. Special. Harum manis Kemboja. Ambil daripada mana tu? Beli? Tak. Thailand lah. Thailand, Kemboja lah ya. Okeylah, tak apalah. Okeylah. Terima kasih. Okay, siapa nak beli yang ada kat sini? Okay, kepada anda semua boleh datang. Sambil ambil wang dekat sini belakang. Boleh datang kat sini. Untuk makan-makan lah. Air ada jual? Ada susu. Ada jual air juga. Susu legend. Susu legend. Masa sekolah. Zaman-zaman sekolah dulu memang suka minum susu ni. Satu berapa? RM3, RM4, RM10, RM5, RM12. RM5, Ada jagung, strawberry, coklat, mangga, honeydew. Okey. Kepada siapa yang nak rasa susu-susu zaman-zaman dahulu, bolehlah datang ke sini juga untuk mendapatkan semula memori lama. Okeylah, kita jumpa di video seterusnya. Okey, Zaza nak beli dulu. Jumpa di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube kami dah 1.41k lebih. Alhamdulillah, ada skrin yang anda melihat. Ada iklan yang lengkap ataupun skrin. Terima kasih. Kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu.